Ada sebuah bandar di Amerika Syarikat yang telah terbakar selama 60 tahun dan api masih menyala sehingga hari ini. Centralia adalah sebuah bandar pelombongan arang batu di Pennsylvania yang telah berkembang pesat sejak dibuka pada tahun 1856. Setiap tahun sebelum Memorial Day, penduduk akan membakar sampah di tempat pelupusan. Tetapi pada tahun 1962, api merebak ke dalam lombong arang batu berdekatan. Pelbagai usaha dilakukan untuk memadamkan kebakaran tetapi semuanya gagal. Api terus merebak jauh ke dalam tanah, mencapai kedalaman 300 kaki dan meliputi kawasan seluas 3,700 ekar. Akibatnya rumah mula runtuh, jalan merekah dan gas beracun naik ke udara. Keadaan menjadi semakin teruk sehingga kerajaan negeri Pennsylvania terpaksa campur tangan. Mereka menawarkan pampasan sekitar 42 juta US dollar kepada penduduk supaya mereka boleh meninggalkan bandar ini. Sejak tahun 2002, zip kod bandar ini telah dipadam dan Highway 61, laluan utama untuk ke bandar ini, ditutup dan ditimbus dengan tanah untuk menghalang orang masuk. Dan api bawah tanah ni dijangka akan menyala sekurang-kurangnya 250 tahun lagi.